Okey, video viral berkenaan dengan pakcik yang lempang budak non-Muslim yang disangkakan Muslim tak berpuasa dekat Family Mart. Okey, pakcik ni duduk Malaysia ni, baru duduk Malaysia kat pakcik. Kadang-kadang pakcik memang ada orang Cina kita, orang India kita memang muka nampak macam Melayu tapi bukan Melayu. Janganlah kau memandai-bandai pergi tengok orang makan kat Family Mart, makan kedai makan. Kau tak usah perisa, kau pergi lempang muka orang ni. Kau jangan ikut perangai pakcik ni. Perangai pakcik ni adalah perangai yang tak patut dicontohi, bukanlah akhlak seorang Islam yang sejati. Okey, on a side note, okey, pakcik ni telah pun ditahan oleh pihak polis dan telah disiasat di bawah Seksyen 323 dan juga telah dituduh di bawah seksyen yang sama di peringkat mahkamah. Cumanya dalam kes ini ada benda yang menarik sikit aku untuk kongsikan adalah pakcik ini apabila kes ini dibawa ke mahkamah dan dia telah mengaku bersalah pada putusan tersebut, ada perkara besar yang berlaku apabila pengakuan pakcik ini tidak diterima oleh mahkamah. Sebab apa pengakuan bersalah pakcik ini tidak diterima oleh mahkamah? Secara asasnya mahkamah mengatakan bahawa apabila pakcik ini mengaku bersalah, pengakuan bersalah ini didatangkan dengan pelbagai sebab-sebab yang lain untuk pengakuan tersebut. Contohnya, apabila satu pertuduhan dibaca kepada kita, okey, cakaplah kita katakan bahawa pertuduhan dibaca kepada kita untuk kes 323, bahawasanya kamu si Polan bin Simpolan telah didapati memukul si Polan bin Simpolan pada waktu dan tempat ini dan kamu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 323 dan boleh dihukum sebanyak RM2,000 dan boleh dikenakan penjara. So, bila kita mengaku pada kesalahan itu, apabila pengakuan itu dibuat, akan dibaca fakta kes kepada kita, okey? Dan apabila fakta kes ini dibacakan kepada kita, kadang-kadang fakta kes ini tak menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku dalam kes tersebut. So, bila kita sebagai tertuduh dengar fakta kes ini, fakta kes itu berlainan sedikit dengan apa yang kita betul-betul lalui, kita akan try untuk counter lah apa yang diceritakan dalam fakta kes itu. Bila ada counter kepada fakta kes tersebut dan mahkamah lihat bahawa pengakuan ini tidak bersih, maka mahkamah tidak boleh menerima pengakuan itu dan kes itu akhirnya telah dilepaskan tanpa dibebaskan sementara. Okey, dilepaskan tanpa dibebaskan ni bukan bermakna dia terus walk out free, tak ada apa-apa kesan. Akan ada satu hari nanti. Cumanya pihak pendakwan maybe akan mengkaji semula pertuduhan ke atas pakcik ni. Maybe dia akan brief semula kepada pakcik ni tentang apa yang bakal berlaku sekiranya dia mengaku bersalah. Dan aku rasa konsiderasi juga diberikan sebab apa? Mungkin sebab nak dekat nak raya, okey, dan pengakuan dia bila tidak diterima dan tidak bersih, mahkamah kena postpone kes tu ke masa yang akan datang yang mungkin lebih lama. So, untuk jimatkan masa pihak-pihak, maybe mahkamah lepaskan tanpa bebas duduk orang ni dan bila pihak pendakwan dah betul-betul ready untuk tuduh orang ni, maka kes ini boleh dibuka balik di mana-mana waktu, tak kisah bila suka hati pihak pendakwan, tak ada masalah. Okey, kepada orang luar sana jangan korang salah anggap lepas tanpa bebas ni bukan permanent, it's just temporary. Aku memang harap aku sebagai orang Islam, sebagai orang Melayu, aku harap pakcik ni kenakan tindakan sewajarnya supaya apa yang dia buat ini tidak mewakili semua orang Islam kat Malaysia ni. Okey, bye bye.